Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Afifi Musleh. Kembali semula dalam rancangan kisah seram pada malam ini. So, kisah seram kali ni kita ada dua kisah seram yang aku nak share dekat korang. And kita akan rating sama-sama. And of course, first and foremost, aku nak ucapkan terima kasih so much kepada semua viewers aku, subscribers aku. Sebab lately viewers aku ni makin menambah, subscribers aku pun makin menambah, watch time pun makin menambah, TikTok pun banyak on For You page. So, aku nak cakap thank you so much. And thank you juga kepada yang mana datang dari TikTok tu. Thank you so much. Welcome to the family. Alright, so jom kita baca kedua-dua kisah ni sama-sama. And macam biasa, aku pun tak baca lagi. Aku nak baca sama-sama supaya dapat authentic reaction. And kita akan bagi rating kepada kedua-dua kisah ini at the end of this video. Alright, so without further ado, let's get right into it. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kisah yang pertama. Kalau korang duduk seorang, jangan tengok tingkap lepas baca ini. Sudah. Awal lagi dia dah bagi warning dah. Aku pernah duduk rumah sewa yang sampai sekarang aku tak suka ingat balik. Okay. Rumah setingkat je. Aku duduk dengan 2 orang housemate. Bilik aku dekat hujung sekali. Tingkap menghadap belakang rumah, lokasi tu sama je dengan dapur. Cuma dinding pemisah je biasa. Okay. Malam pertama, aku baru habis basuh pinggan lepas makan melawat. Terus masuk bilik baring main phone. Tiba-tiba aku nampak macam ada bayang orang dekat luar tingkap. Samar je. Aku tak tahu kenapa kalau cerita hantu je mesti akan nampak sama-sama. Tak ada ke nampak clear. Okay, next. Aku ingat housemate aku keluar belakang dekat pintu dapur dan aku dengar bunyi. Crack, crack macam kuku tengah gosok kaca. Sudah. Aku terus diam. Tak berani nak selak langsir. Lepas beberapa saat, bunyi itu stop. Aku cuba convince diri sendiri mungkin ranting ke apa ke. Esok petang, salah seorang housemate aku tiba-tiba cerita. Masa kami tengah masak Maggi dekat dapur, semalam aku balik. Aku nampak macam ada orang tunggu depan pagar. Aku gelak. Orang siapa? Tak tahu. Dia berdiri je. Sudah. Slenderman ke? Aku terus rasa tak sedap hati sebab aku tak cerita pun pasal apa yang aku dengar malam sebelumnya. Malam kedua, bunyi tu datang lagi. Kali ni ada ketukan. Dia main ketuk pula. Tok, tok, tok. Slow-slow. Aku duduk atas katil, pandang langsir. Bayang tu ada lagi. Cuma kali ni aku nampak macam kepala. Aku terus tarik selimut. Tak nak tahu. Tapi malam ketiga, lagi teruk. Dia makin the next day makin teruk Okay. Tengah malam, housemate aku tiba-tiba jerit. Macam orang kena histeria. Dia baru je nak ke dapur, nak minum air. Kami terus keluar bilik. Okay, sekejap, dalam rumah diorang ni ada berapa housemate ni? Dia berdiri depan pintu bilik dia sambil menangis. Dia tunjuk bawah pintu. Aku ingatkan apa? Dan aku nampak kuku. Aku ingatkan bila member tu tunjuk bawah pintu, orang lain dah tak nampak dah, benda tu akan hilang. Sekali benda tu still tunjukkan diri dia. Ada kuku panjang gila keluar sikit-sikit dari bawah pintu. Macam benda kat luar tengah cuba cari ruang nak masuk. Ganas betul hantu ni. Apa yang gelojoh sangat dia nak masuk rumah tu. Housemate aku terus mengamuk, suruh kami jangan buka pintu. Aku sumpah masa tu kaki aku rasa lembek. Faham lah, sebab takut kan. Kami tak tidur dalam bilik malam tu. Kami duduk sekumpulan kat ruang dapur sampai subuh. Sebab tu satu-satunya tempat kami rasa terang sikit. Rumah sewa diorang ni memang gelap ke? Kat mana rumah sewa diorang ni? Tak bagi tahu pun location. Lepas kejadian tu, aku dah tak berani pandang tingkap. Tapi, benda tu tetap datang. Satu malam aku terdengar lagi. Tok, tok, tok. Aku pandang langsir, bayang tu ada. Kali ni aku nampak jelas sikit. Satu kepala, tak nampak badan. Aku terus tutup mata. Aku tak tahu berapa lama aku duduk macam tu sampai aku dengar bunyi lain. Krik! Macam kuku diseret atas kaca.
Tapi kali ni bunyi tu dekat sangat. Aku buka mata, langsir masih tertutup. Aku tak bergerak. Wish. Dan aku nampak kain langsir tu macam ditekan dari belakang. Wish. Perlahan-lahan macam ada sesuatu berdiri rapat sangat dengan tikap. Sudah. Aku terus lari keluar bilik. Esok pagi baru aku berani cek. Tak ada apa-apa. Cuma ada 4 garis panjang dekat kaca. Macam bekas kuku. Dan ada satu kesan yang aku sampai sekarang tak boleh explain. Kesan dahi manusia. Ush. Macam orang menghendak dekat sebelah dalam tingkap. Aku terus cek tingkap, terkunci. Aku tak pernah buka. Aku cek tingkap dapur pun sama. Penanggal ke? Boleh jadi penanggal tau, sebab tak silap aku penanggal dia akan ketuk-ketuk tingkap guna kepala dia. So that's why macam, sebab penanggal kan ada kepala je. Lagipun dia pun mention nampak kepala. So kemungkinan penanggal tu dia ketuk-ketuk kepala. Tapi aku tak tahulah yang pasal kuku. Penanggal mana ada kuku. Okay, tak apa, kita baca sama-sama. Ada garis cala yang sama kat situ juga. Kalau tingkap tu langsung tak dekat dengan bilik aku, housemate yang pernah nampak orang depan pagar tu pun tiba-tiba diam bila aku cerita. Dia cuma cakap, "Bro, aku rasa benda yang aku nampak tu bukan orang." Aku tanya, "Kenapa?" Dia pandang tingkap bilik aku dan dia cakap perlahan, "Semalam aku nampak dia lagi. Aku ingatkan dia masih dekat pagar. Rupanya bukan. Dia dah berdiri bawah tingkap bilik kau." Damn, aku memang dah kaku meremang satu badan. Oh, okay, so bukan penanggal lah. Dia nampak macam benda orang, macam orang lah. Tapi benda tu tinggi lah. Benda tu tinggi sampai ke tingkap dia. Sampai ke tingkap, penulis cerita ni. Oh, Slenderman lah kot. Kalau benda-benda yang tinggi selalu Slenderman. Lepas tu kuku panjang kan. Kemungkinan Slenderman. Damn. Okay. Seram. Rating cerita ni aku bagi 7 lah. 7/10. Overall seram. Tapi kurang plot and punya intense pun kurang sikit. Tapi overall seram. Okay, 7 out of 10. Alright. Kita move on kepada story seterusnya. Kisah seram Pak Hamid. Malam itu, jam sudah menunjukkan tepat pukul 2 pagi. Rizal, staf baharu di Jabatan Forensik, duduk di meja kaunter sambil memerhati Pak Hamid yang sedang turun menyusun barang inventory di sudut bilik. Suasana bilik mayat hospital lama itu begitu sunyi. Hanya seiring bunyi dengungan mesin penyejuk laci besi dan deruan hujan lebat di luar. Rizal berasa amat bernasib baik kerana pada shift malam pertamanya dia ditemani oleh penjaga senior yang begitu mahir dan tenang. Okay, so Pak Hamid ni kerja forensik lah. So kalau kerja forensik ni faham-faham lah. Lagi-lagi kalau shift malam, faham-faham lah. Rizal, kerja kat sini tak susah, kata Pak Hamid dengan suara yang garau dan mendatar tanpa memandang ke arahnya. Okay, so aku kena tukar balik ayat tadi tu. Rizal, kerja kat sini tak susah. Macam tu. Yang penting, hormat penghuni dekat sini. Sudah. Penghuni tu siapa? Kalau ada bunyi laci, besi bergegar atau pipe terpasang sendiri, abaikan. Mereka cuma nak berteman. Siapa pula yang nak berteman tu? Rizal sekadar mengangguk perlahan, merenung belakang badan Pak Hamid yang kelihatan sedikit bengkok. Walaupun Pak Hamid sangat baik dan banyak membimbingnya sepanjang shift malam itu, Rizal perasan ada sesuatu yang agak aneh. Kulit Pak Hamid kelihatan begitu pucat di bawah pantulan lampu yang berkelip. Dan baju seragamnya sentiasa kelihatan lembab serta mengeluarkan bau tanah yang kuat. Tantang Pak Hamid ni bukan manusia je dok. Macam lain macam je Pak Hamid ni. Kira-kira pukul 2.30 pagi, telefon di meja kaunter mendadak berdering, memecahkan kesunyian ruangan dingin itu. Rizal dengan pantas mengangkat ganggang telefon. Hello? Rizal ke tu? Ni Rahim dari Pondok Pengawal. Dengar suara pengawal keselamatan di ujung talian. Kau okey ke kat bawah tu sorang-sorang? Maaf ya, shift malam ni memang tak ada staf lain yang dapat teman. Kau kena bertahan sampai pagi. Rizal berkerut dahi. Rasa hairan mula bertandang. Seorang? Tak adalah Rahim. Saya ada dengan Pak Hamid ni dari tadi. Dia banyak tolong saya semak borang inventory.
Tantang Pak Hamid tu bukan manusia dok. Eish. Suasana di talian terus menjadi senyap, sunyi buat beberapa saat. Sebelum suara Rahim bertukar bergetar dan cemas, Rizal, kau jangan main-main. Pak Hamid dah meninggal dunia 2 tahun lepas. Aku dah agak dah. Kata dah. Dia kemalangan jalan raya masa nak datang kerja shift malam. Motosikal dia terseret rempuhan lori betul-betul depan simpang hospital ni. Darah Rizal terasa mendadak dingin. Rasa seram yang teramat sangat menyelubungi seluruh tubuhnya. Gagang telefon terlepas dari genggamannya dan terhempas ke lantai. Okey. Perlahan-lahan, Rizal menoleh ke arah Pak Hamid yang kini berdiri rapat di sebelah kerusinya. Wajah tua yang tadinya tenang, kini perlahan-lahan bertukar pucat kebiruan. Dengan bekas luka parah yang mengerikan di bahagiannya dan pakaian seragam yang dibasahi darah kering. Aku cuma nak pastikan budak baru macam kau dapat jaga tempat ni dengan baik, bisik Pak Hamid lembut. Sudah. Tiba-tiba lampu di koridor luar mula berkelip-kelip dengan kencang, diiringi bunyi desir elektrik yang berdengung keras. Suasana bilik bertukar menjadi kian malap dan tegang. Setiap kali cahaya lampu terpadam dan menyala semula dalam denyutan yang sama, kelihatan Pak Hamid tidak memudar, sebaliknya kelihatan makin merapat. Damn, agresifnya hantu ni, Allah. Dalam samar-samar bayang lampu yang melompat-lompat tu, Pak Hamid yang semakin membongkok terus melayangkan bisikan seramnya tepat ke telinga Rizal. Sebab tempat ini tak boleh dibiarkan kosong. Dan kalau kau tak tahan, aku sedia cari pengganti kau malam ni juga. Lampu koridor akhirnya terpadam sepenuhnya, meninggalkan ruangan itu tenggelam dalam kegelapan pekat bersama deruan nafas dingin Pak Hamid yang masih melekat rapat di leher Rizal. Pak Hamid tu still ada dengan Rizal. Selalunya kan kalau kita dah tahu, macam contoh kita dah tahu Pak Hamid tu meninggal, kita baru tahu. Selalunya kan Pak Hamid tu akan hilang kan sebab dia hantu kan, tapi dia still ada. Rasa mual dan ketakutan yang teramat sangat menyelubungi seluruh tubuh Rizal. Pandangannya mula berpusing manakala tiupan nafas dingin yang melekat di lehernya membuatkan kakinya terus lembek. Tanpa sempat menjerit, Rizal rebah dan pingsan terbaring di atas lantai simen yang sejuk. Tenggelam sepenuhnya di dalam kegelapan pekat. Pingsan terus, Mat, member tu. Sementara itu, Rahim yang berasa tidak sedar hati di pondok pengawal selepas talian telefon terputus secara mendadak, terus bergegas berlari menuju ke bilik mayat di aras bawah tanah. Sebaik saja menolak pintu besi yang berat itu, lampu suluhnya menangkap kelibat Rizal yang sudah terkulai tidak sedarkan diri di sebelah meja kaunter. Dengan dada yang berombak cemas, Rahim segera memapah Rizal keluar dari kawasan berpuaka itu dan membawanya ke bilik kecemasan. Nasib baik. Si Rahim ni cekap. Kalau Rahim tak ada, habis pisang tu. Keesokan harinya, Rizal diserang demam panas yang amat teruk akibat kejutan trauma yang melampau. Selama seminggu dia terpaksa bercuti. Dia terpaksa bercuti. Terbaring di rumah sambil dibayangi imbasan wajah pucat kebiruan Pak Hamid dan bisikan seram yang masih berngiang-ngiang di telinganya. Damn. Apa Ganas gila si Pak Hamid ni. Aku tak expect Pak Hamid boleh jadi ganas macam ni. Plot twist dia bukan main lah. Aku tak expect Pak Hamid tu sebenarnya dah meninggal. Tapi bila si Rizal ni mention yang Pak Hamid ni kulit pucat, baju macam basah-basah macam bau tanah tu, aku dah mula suspect lah. Tapi damn. Kalau aku ada dalam situasi Rizal ni, aku pun pengsan, Mat. Bukan setakat pengsan, aku mati, babe. Aku mati, sumpah. Damn. Seram siut. Okay, aku bagi story ni 10 out of 10 lah. 10 out of 10. Memang plot twist dia gempak, intensity dia memang seram, memang 10 out of 10. Okay guys, so itu saja video for today. Thank you so much guys for watching. I hope you guys enjoy. Don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel if you guys enjoy. I'll see you guys next time. Bye. Assalamualaikum.